Tak semua orang rasa apa yang kita rasa. Tapi janganlah kita memaksa orang untuk merasa apa yang kita rasa. Apa yang Mak Yu kau cakap ni? Okey, macam ni. Mak Yu selalu cerita kat korang berkenaan dengan perwatakan dan bagaimana kita nak heal, bagaimana kita nak dapatkan rawatan yang serasi dengan kita, terutamanya jika kita sakit kritikal ataupun kita lupus SLE for example. Okey. Kenapa Mak Yu fikir pasal perwatakan? Sebab ada orang yang mudah kita cakap dengan dia, dia akan bersemangat. Ada orang perlukan sentuhan, kita kena pujuk-pujuk dia, pergilah hospital, makan ubat untuk recharge dia punya tenaga. Ada orang kita kena bawa atau tunjukkan dia, kena buat macam ni tau. So setiap orang berlainan. Mak Yu cakap ni melalui pengalaman Mak Yu. Kalau rasa suka dan seronok untuk sembang dengan Mak Yu, follow Mak Yu Sahat. Okay, insyaAllah banyak lagi tips-tips yang kita boleh mula daripada rumah. Mak Yu kongsikan kepada anda. Yang baik ambil, yang buruk jangan.